Salam sejahtera puan. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 yang bertajuk Kesantunan dan Peraturan Berbahasa dalam Komunikasi Awal Kanak-kanak. Menurut Zalmi dan Mahirin, salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan pada anak usia ini ialah bahasa, kerana bahasa berperanan besar dalam menunjang proses tumbuh kembang anak. Selain itu, menurut Gao dan Bai, bahasa berfungsi sebagai sarana penting untuk berinteraksi dengan orang lain dalam mencapai berbagai tujuan komunikasi. Pada pendapat saya, kesantunan berbahasa ialah keindahan adab dalam komunikasi yang ditunjukkan melalui penggunaan kata-kata yang sopan, nada suara yang lembut, sikap menghormati orang lain, serta kebolehan menyesuaikan diri dengan kebolehan menyesuaikan pertuturan mengikut situasi. Contohnya, penggunaan perkataan seperti tolong, maaf, terima kasih dan boleh saya bukan sahaja mencerminkan kesopanan, malah membentuk sikap hormat, nilai murni dan empati ketika berinteraksi dengan orang lain. Jom, marilah kita saksikan video ini. Sarah, Hana nak pinjam ni boleh? Boleh, ambillah. Terima kasih. Sama-sama. Situasi ini menunjukkan bahawa kanak-kanak mampu menggunakan bahasa yang sopan dalam komunikasi apabila mereka meminta sesuatu dengan cara yang beradab, iaitu dengan menyebut nama rakan dengan betul serta menggunakan perkataan yang sesuai seperti boleh dan pinjam. Sekarang, saya akan terangkan perkembangan bahasa pragmatik mengikut umur. Jom, marilah kita saksikan video ini. Pada peringkat umur 2 hingga 3 tahun, kanak-kanak mula menggunakan bahasa untuk menyatakan keperluan asas seperti main, makan dan minum. Lazimnya, mereka akan menggunakan ayat yang pendek dan mudah seperti nak susu atau nak makan. Selain itu, kanak-kanak pada peringkat ini juga memahami konsep giliran bercakap walaupun memerlukan bimbingan daripada orang dewasa. Mereka juga mula belajar menggunakan bahasa untuk menarik perhatian orang lain seperti memanggil ibu atau guru apabila memerlukan bantuan. Kali Maafkan saya, Cikgu Freddy. Izinkan saya pergi ke tandas. tak boleh duduk. Boleh, cikgu acah je. Duduk lagi. Kita cepat hati-hati ya. Pada peringkat umur 4 hingga 5 tahun, kanak-kanak mula memahami bahawa cara mereka bercakap perlu mengikut situasi dan individu yang berbeza. Mereka sudah boleh menggunakan bahasa yang sopan apabila berinteraksi dengan guru dan rakan, serta memahami emosi orang lain ketika berkomunikasi. Selain itu, mereka juga semakin mahir menunggu giliran bercakap dan mampu menyampaikan idea dengan lebih tersusun. Terima kasih. Makan. Sedapnya roti. Kasih Mama buat. Sama-sama. Terima kasih Mama. Sebab apa? Dia makan breakfast. Kasih. Sedapnya. Terima kasih Mama. Terima kasih.
Bagi peringkat umur 5 hingga 6 tahun, kanak-kanak sudah mampu menggunakan bahasa yang lebih sopan dan sesuai mengikut konteks komunikasi, sama ada dalam situasi formal atau tidak formal. Mereka juga boleh menggunakan ungkapan seperti maaf, tolong dan terima kasih dengan lebih tepat dalam perbualan harian. Selain itu, kanak-kanak pada tahap ini sudah boleh memahami peraturan komunikasi seperti tidak mencela percakapan orang lain serta memberi respon yang sesuai dalam perbualan. Sekarang, saya akan terangkan tentang konteks komunikasi yang sesuai dengan lebih teliti. Dalam situasi meminta bantuan, kanak-kanak perlu menggunakan bahasa yang sopan supaya permintaan mereka mudah difahami dan diterima oleh orang lain. Penggunaan ungkapan seperti tolong dan boleh saya membantu membentuk komunikasi yang lebih beradab serta menunjukkan rasa hormat kepada individu yang diminta bantuan. Contohnya, cikgu, boleh tolong saya buka botol ini? Marilah kita saksikan video ini. Abang boleh kalau mama abang betul. Apa jodoh abang? Ya, maafkan. Aku minta maaf. Aku selalu adik. Aku memang ibu adik. Aku memang adik. Ibu minta maaf, okey? Sorry, banyak bang. Banyak itu juga. Situasi melakukan kesalahan, kanak-kanak perlu belajar menggunakan bahasa yang sesuai untuk memohon maaf. Hal ini membantu mereka memahami tanggungjawab sosial serta membentuk sikap empati terhadap orang lain. Contohnya, maaf, saya terlanggar kamu tadi. Semasa menjalankan aktiviti berkumpulan, kanak-kanak perlu menggunakan bahasa yang sesuai untuk berbincang, berkongsi idea dan memberi respon terhadap rakan. Penggunaan bahasa yang sopan dapat membantu meningkatkan kerjasama serta mengelakkan konflik dalam kalangan kanak-kanak. Contohnya, jom kita buat bersama-sama. Menurut Zainiah Muhammad Isa, kemahiran bahasa dan komunikasi adalah elemen yang penting. Yang menjadi asas kepada kemahiran membaca dan seterusnya kepada kejayaan akademik kanak-kanak. Jika kanak-kanak tidak mempunyai penguasaan bahasa dan komunikasi, mereka akan susah untuk memenuhi keperluan abad ke-21 yang memerlukan individu berkebolehan dalam berkomunikasi dan berkolaboratif. Ini menjelaskan kemahiran bahasa dan komunikasi merupakan aset bagi kejayaan kanak-kanak pada masa hadapan. Terima kasih